أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا tabdila. Sadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Saleh, Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, merangkap ahli Parlimen Pasir Putih, yang berbahagia Datuk Tuan Guru Haji Husin bin Awang selaku Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi bin Harun, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu, dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Harun bin Isa selaku Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu. Seluruh hadirin hadirat, para NGO yang turut hadir bersama, para pelajar, para ibu, para bapa, sahabat-sahabat, dan seluruh pencinta Baitul Maqdis yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati dan memberikan seluruh keredaannya kepada kita di atas kehadiran kita pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melaksanakan satu program, yaitu pelancaran Minggu Al-Quds Sedunia bagi tahun 2026, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelancaran ini telah pun dilaksanakan bukan sahaja di Malaysia semata-mata, akan tetapi pada 3 hari lepas, 13 hari bulan, telah pun dilaksanakan pelancarannya di peringkat antarabangsa, yang telah pun disertai lebih daripada 20 buah negara yang bersama-sama melaksanakan Minggu Al-Quds Sedunia ini. Dan pelaksanaan Minggu Al-Quds ini dilaksanakan bersempena dengan 2 peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang berbetulan jatuhnya pada 27 Rejab, yaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal yang berkaitan dengan perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Baitul Maqdis, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di sekelilingnya. Dan ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya hal yang berkaitan dengan Baitul Maqdis dan sekelilingnya, baik Palestin maupun Gaza,
selagi mana ia berada di dalam bumi yang diberkati ini, ia adalah sesuatu perkara yang mesti menjadi keutamaan untuk sama-sama kita ambil cakna. Dan dalam masa yang sama, pada tanggal 27 Rejab juga, kalau tuan-tuan masuk dalam pameran yang disediakan oleh Pemuda Marang, saya kira saya ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih mewakili panitia induk Minggu Al-Quds sedunia di peringkat Malaysia, kerana pelancarannya dibuat di Terengganu dan ada satu keistimewaan yang dibuat pada malam ini, iaitu kita ada pameran. Kalau tuan-tuan tak masuk lagi pameran ni, saya harap tuan-tuan masuk. Kerana kalau kita masuk dalam pameran tersebut, bukan sekadar kita nak bergambar dengan baju besi, bukan sekadar kita nak bergambar dengan apa-apa pedang dan sebagainya, tetapi di dalam pameran tersebut ada sejarah-sejarah yang mengingatkan kita berkaitan dengan perjuangan mereka yang telah pun syahid bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan juga Palestin. Di antaranya yang disebut dalam situ ialah menunjukkan satu sejarah yang berlaku pada 27 Rejab juga, iaitu pembukaan Baitul Maqdis yang dilaksanakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka bersempena dengan dua peristiwa ini yang berkait pada tarikh yang sama, yang berkait dengan Baitul Maqdis, yang berkait dengan Palestin, berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj yang mana Nabi sampai ke Baitul Maqdis, berlakunya pembukaan kota Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka Minggu Al-Quds ini dilaksanakan serentak di seluruh dunia untuk kita mengambil kembali attention, perhatian kita terhadap apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu pelaksanaan pada kali ini sedikit berbeza. Kerana apa? Kerana kita laksanakan Minggu Al-Quds pada ketika ini dalam keadaan telah pun berlaku genjatan senjata. Walaupun genjatan senjata yang berlaku ini, tuan-tuan, seolah-olah hanya omong-omong kosong. Seolah-olah genjatan senjata ini hanya sebut di bibir, akan tetapi ianya tidak dilaksanakan kerana hampir setiap hari ada sahaja rakyat Palestin yang terus dibunuh dan dibunuh oleh Zionis laknatullahi alaihim. Maka sebab itu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dalam alam Melayu ini, kebiasaan kita kalau tidak ada peristiwa-peristiwa yang berlaku, tidak ada pembunuhan secara besar-besaran, kita akan merasakan kematian. Yang berlaku di Palestin itu biasa. Sebab yang dibunuh itu bukan ibu kita. Kerana yang dirogol itu bukan kakak kita. Kerana yang dibunuh, yang ditanam hidup-hidup bukan adik kita. Maka sebab itu kebanyakan daripada kita, hanya ketika mana ada pembunuhan secara besar-besaran, barulah pada ketika itu mata kita akan menumpu ke arah Palestin. Sebab itu Minggu Al-Quds ini dibangkitkan setiap kali bulan Rejab, supaya ingatan kita kepada Palestin bukan hanya bermusim semata-mata. Kalau baru-baru ini ada rakan-rakan kita, di antaranya Ustaz Mat Kecil, yang sebenarnya pun kita jemput, tetapi beliau berada di umrah pada ketika ini. Di antaranya juga saudara Asmawi, yang bersama-sama
dan juga saudara Salahuddin yang sedang merakam itu. Ada saksi hidup dalam ni, yang turut bersama-sama dalam misi apa nama, lupa saya, Sumut Flotilla. Saya sangat yakin ketika mana hari-hari mereka berada di dalam garisan kuning, seluruh mata kita tertumpu live yang dilakukan. Antaranya sebelum ni kita follow live Ustaz Salahuddin, kemudian kita follow live yang dibuat oleh Ardel, kita follow live yang dibuat oleh Piyu Rahmat sebagai contoh, kita follow live yang dibuat oleh sahabat kita daripada Yayasan Amal, Abang Man. Bila mereka masuk dalam garisan kuning, kita tengok, kemudian kita dikhabarkan beberapa jam lagi mereka akan masuk ke dalam garisan merah. Pada ketika itu, kalau kita buka live sama ada Ardel, live ZRA, live Abang Man, Yayasan Amal, puluhan ribu mata melihat pada ketika itu. Lebih-lebih lagi pada ketika mereka dah masuk dalam zon merah, dan lebih mata memandang walaupun pada waktu itu tengah pagi. Puluhan ribu yang masuk live pada ketika itu, sebab nak memastikan keselamatan rakyat Malaysia. Rakan-rakan kita yang sedang ada pada ketika itu, mereka ni ditangkap ataupun tidak. Dan saya ingat lagi, ketika mana pada malam itu mereka ditangkap oleh Israel. Selang esoknya terus sahaja kita buat satu arahan untuk kumpul, untuk berhimpun demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika. Pada ketika itu kehadirannya, walaupun kerahan yang disampaikan sangat pendek, tetapi ribuan yang hadir, kerana pada ketika itu ada isu yang membabitkan nyawa rakyat Malaysia kita. Namun selepas mereka dihantar pulang, mereka selamat balik ke rumah. Di Terengganu saya pujilah, saya kira semangat Palestin itu berterusan. Tufanil Aqsa masih lagi berada di hadapan. Tetapi di kebanyakan daripada rakyat kita, apabila mereka dah selesai hal yang berkaitan, cerita berkaitan dengan Palestin ini, cerita berkaitan dengan rakyat Gaza ini, semakin hari semakin kurang. Seolah-olah pembunuhan itu biasa. Seolah-olah anak yang mati kelaparan itu biasa. Pada ketika ini mereka berhadapan dengan musim sejuk, dalam keadaan sejuk yang amat kekurangan pula dari sudut makanan. Maka sebab itu hal yang berkaitan dengan Palestin ini, dia bukan bermusim. Ia mesti sentiasa disebut agar ianya kekal ada di dalam hati kita. Dan kita doa mudah-mudahan insya-Allah satu masa nanti Allah takdirkan kaki kita akan menjejak Masjidil Aqsa yang mana dibebaskan Palestin secara keseluruhan, dan kita mampu untuk bersalat dan sembahyang di Palestin insya-Allah biiznillah. Satu tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok kat belakang tu pejuang dah keluar dah. Dia siap dengan pakaian dah tu. Terganggu saya punya point tu kan, nampak dia keluar tu. Ataupun tengok saya dulu. Jagi dia orang keluar nanti insya-Allah. Saya nak sebut beberapa poin yang telah pun digariskan oleh Sekretariat Minggu Al-Quds di peringkat antarabangsa. Tonton kalau dilihat tadi yang telah pun disebut oleh pengarah di peringkat Terengganu Al-Fadhil Ustaz Hamdi.
Tema pada tahun ini adalah menyebut berkaitan dengan Al-Quds wal Gaza Amallul Qarib, yang memberi arti Al-Quds dan juga Gaza aspirasi kian hampir. Mengapakah tema ini diberikan pada tahun ini? Kerana kita mengambil daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya berkaitan dengan kebenaran, dengan kemenangan, mata nasrullah, maka jawabnya, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahawa kemenangan itu semakin hampir. Dengan situasi terkini yang ada di bumi Gaza, dengan situasi terkini yang berlaku di Palestin, dengan sokongan-sokongan daripada negara-negara yang sebelum ini dilihat tidak pernah menyokong Palestin, sedikit sebanyak memberikan satu harapan, memberikan satu aspirasi bahawa pembukaan dan kemenangan untuk menakluki secara keseluruhannya di bumi Palestin ini semakin hampir, insya-Allah biiznillah. Maka sebab itu di peringkat antarabangsa merekodkan ada beberapa perkara yang boleh kita ambil secara bersama, dan saya amat mengharapkan perkara ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh laksanakan semaksima yang mungkin. Bukan sekadar kita hadir, hadir pada hari ini, satu tindakan yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan. Dan saya nak maklumkan juga tuan-tuan, live kita pada malam ini bukan sekadar ditonton oleh rakyat yang ada di Malaysia semata-mata. Akan tetapi live kita pada malam ini ditonton oleh rakyat seluruh negara-negara yang terlibat dalam Minggu Al-Quds ini, insya-Allah. Maka perkara yang pertama yang telah pun digariskan oleh Minggu Al-Quds peringkat antarabangsa yang pertama, iaitu penghormatan kepada para mujahidin. Memberikan penghormatan kepada para mujahidin, memberikan penghormatan kepada seluruh rakyat Gaza yang sehingga ke saat ini masih lagi kekal tabah dengan kekejaman yang dilakukan oleh Zionis. Memberikan penghormatan kepada para syuhada, memberikan penghormatan kepada para pejuang yang telah berjuang untuk membebaskan bumi Gaza, dan juga memberikan penghormatan kepada para tawanan yang sedang ditawan oleh Israel laknatullahi alaih sehingga ke saat ini. Penghormatan ini sebagai lambang solidariti kita untuk mempertahankan maruah umat Islam yang dipijak dan dihinyak oleh Israel pada ketika ini. Satu, kalau tuan-tuan masuk ke dalam pameran itu, saya tadi ada sebut pada Ustaz Yusuf, kita tuan-tuan peringkat Malaysia, pelancaran kita buat hari ini di Terengganu. Dalam tempoh 2 minggu akan dilaksanakan secara keseluruhan di negeri-negeri lain. Dan insya-Allah penutup kita akan buat di Kedah pada 29 hari bulan malam dan juga 30 hari bulan pagi. Tadi saya bisik dengan Ustaz Yusuf yang mewakililah pemuda Rusila Marang yang buat pameran ni. Saya kata, Ustaz, Sekretariat Majlis Penutup Negeri Kedah memohon untuk bawa pameran ini bersama dengan segala kelengkapan-kelengkapan yang ada itu, tak tinggal walaupun satu tombak, Ustaz. Tak tinggal walaupun satu pedang, minta untuk dibawa dan dipamerkan juga ketika mana majlis penutup di Kedah nanti, insya-Allah biiznillah.
Kerana kalau tuan-tuan masuk dalam pameran tersebut akan dinyatakan para pejuang Hamas, para pejuang Palestin yang telah pun berjuang mempertahankan bumi Palestin. Di antaranya Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin. Di antaranya Asy-Syahid Abdul Aziz Ar-Rintisi. Di antaranya Asy-Syahid Ismail Haniyah. Di antaranya yang sangat masyhur yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan perjuangannya bukan sekadar dalam ucapan tetapi terlibat dalam medan peperangan, yaitu Asy-Syahid Yahya Sinwar. Bukan sekadar ada ceritanya tetapi ada juga simbolik kerusi yang diletakkan di situ. Dan yang terkini, namanya sering disebut, suaranya sering kita dengar, yaitu juru cakap kepada Hamas Al-Qassam, yaitu Abu Ubaidah. Mereka semua ini adalah para syuhada. Mereka yang hidup mereka ini semata-mata untuk membebaskan Palestin. Hidup mereka, masa muda mereka, semata-mata untuk memastikan Palestin berjaya dibebaskan, khususnya Gaza. Maka ayo sama-sama kita menyambut seruan ini. Kita mengingati kembali, memberikan penghargaan kepada mereka. Boleh masuk lepas ni pameran, adik-adik, anak-anak muda banyak TikTok kan. Boleh ambil video ni sikit, video ni sikit, video ni sikit, kemudian gabung. Boleh tengok TikTok pemuda Rusila kan, pemuda Marang. Dan pemuda Rusila, banyak video-video dalam tu. Sebarkan. Supaya generasi-generasi akan datang memahami dan mengetahui berkaitan dengan perjuangan para syuhada yang membebaskan Palestin ini, insya-Allah. Yang kedua, Sekretariat Minggu Al-Quds Peringkat Antarabangsa mengingatkan kita bahawa Al-Quds mesti menjadi keutamaan umat. Al-Quds mesti menjadi keutamaan utama bagi seluruh umat. Manakala Gaza adalah keutamaan semasa yang dituntut. Dalam arti kata, dalam ketika mana mata kita menumpukan kepada Gaza, ketika mana mata kita pada ketika ini menumpukan terhadap kekejaman yang berada di Gaza secara khususnya, pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis, walaupun gencatan senjata dilakukan, jangan kita lupa juga secara keseluruhan, secara khususnya di bumi Al-Quds, yaitu Palestin, yang mana di tebing barat secara khususnya juga ada di antara rakyat Palestin yang dibunuh. Di tebing barat juga ada di antara tanah-tanah rakyat Palestin yang diambil, yang dijajah secara paksa. Di tebing barat luar daripada Gaza ada di antara rumah penduduk-penduduk yang dihancurkan dan dibom. Maka sebab itu tumpuan juga perlu kita berikan luar daripada Gaza, yaitu kepada Baitul Maqdis secara keseluruhan. Mudah-mudahan perkara ini akan memberikan kesedaran dan doa kita kepada keseluruhan rakyat Palestin yang berada di Baitul Maqdis, insya-Allah biiznillah. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan daripada kita, tuan-tuan yang ada dalam dewan, yang berada di luar dewan, yang ramai tengok skrin di luar. Kalau kita, tuan-tuan, tak dapat buat sikit, jangan tinggal semua. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tuan-tuan tak dapat buat semua dalam perkara-perkara yang membantu Baitul Maqdis, membantu Gaza, tak dapat buat semua, jangan kita tinggal semua. Buatlah apa sahaja yang termampu. Contoh dalam boykot. Kadang-kadang bila sebut boykot ni orang marah, sikit-sikit boykot, sikit-sikit boykot.
Sedangkan perkara tersebut sangat memberi kesan. Perkara tersebut memberi kesan kepada ekonomi Zionis. Maka sebab tu kalau tuan-tuan, ibu-ibu, kalau kita tak mampu nak tinggal semua, tak mampu kita nak buat semua, jangan kita tinggal semua, boykot perkara-perkara yang boleh. Milo sebagai contoh, Nestle kan, Nestle ni payah kita nak tinggal sebab banyak barang Nestle di tempat kita. Maka jangan ambil perkara-perkara yang tadi, contoh macam Milo mungkin. Banyak lagi pasti pun ada, koko pasti. Banyak benda lah. Kan, kalau tak makan Starbucks, Terengganu ada Starbucks? Ada kot agak, tapi tak ramai orang kot, ketutup lah ke dah. Sebab Terengganu ni kuat kot tengok boykot ni. Lalu ni tuan-tuan, saya rasa kalau tak minum Starbucks tu tak mati lah. Di Terengganu ni tadi sahabat saya bawa, dia kata, Ustaz ni kopi memang asal Terengganu, tak tahu lah. Betul ke betul lah kot Datuk. Dia kata asal Terengganu. Saya pun ya je lah. Oh Terengganu. Tapi sampai-sampai kedai kopi tu tutup. Pergilah cari lain. Banyak lagi. So seruan daripada Minggu Al-Quds, laksanakanlah apa yang boleh kita tolong walaupun sedikit. Yang penting kekal istiqamah. Mantu mampu buat video. Ustaz Salahuddin video dia. Dia dah update dah sikit video. Dia dah ada latar belakang green screen, dah ada video belakang. Buatlah apa sahaja, apa yang boleh memberikan kebaikan dan juga membantu mereka yang berada di Palestin, laksanakanlah. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Sekretariat Minggu Al-Quds peringkat dunia memohon agar kita sama-sama memperkasakan bantuan kemanusiaan sebagai jihad harta yang berterusan dan juga tersusun. Tuan-tuan, pada ketika ini mereka sangat memerlukan. Seandainya benar beberapa perancangan yang sedang dibuat oleh banyak pihak untuk memastikan genjatan senjata ini berlaku, berkemungkinan ada bantuan-bantuan yang banyak yang boleh dibawa masuk ke dalam Gaza. Maka salurkanlah tuan-tuan. Berikanlah bantuan kita. Setakat ini pengalaman Datuk PJ, saya rasa Terengganu ini tidak pernah kurang bantuannya. Biasanya kalau isytihar dalam bab sumber kewangan bantuan kepada Palestin, saya kira Terengganu di antara yang terbanyak memberikan bantuan dan juga sumbangan kepada Palestin. Takbir untuk tuan-tuan. Maka teruskan kecemerlangan tersebut. Alang-alang saya dah sebut berkaitan dengan perkara tersebut, saya juga diberi pesanan oleh pihak penaja untuk terus melancarkan sumbangan dan juga derma jihad khusus untuk Palestin dan juga untuk pelaksanaan sedikit sebanyak program yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi diminta kepada para petugas yang ditugaskan untuk pusing bertemu dengan setiap orang. Setiap orang, kalau nampak macam dia pegang-pegang dompet tu, tuan-tuan tunggu, jangan bergerak sehingga dikeluarkan sesuatu daripada poketnya. Kan? Tapi kalau nampak tak keluar apa-apa tu, tuan-tuan bergeraklah. Jadi tuan-tuan boleh bagi, insya-Allah bagi semua, bagi dengan dompet-dompet, bawa keluar lesen dengan IC je. Yang nak bagi kad tu letak sekali nombor PIN kat situ. Jadi terus saya melancarkan derma jihad khusus untuk disampaikan kepada Palestin, dan juga Minggu Al-Quds ini dipersilakan kepada seluruh petugas untuk bergerak. Ada ke? Ada kot nampak macam tak bergerak dia, ke keluar QR dia. Jadi tuan-tuan yang mana jaga tu boleh keluarkan QR juga. Tuan-tuan boleh, kalau ada nanti QR dikeluarkan tu, tuan-tuan boleh snap lah. Sebab zaman sekarang ni tak bawa cash. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pastikan bagi yang pegang beg purple je. Selain daripada beg purple, tuan-tuan pegang tangan dia, minta IC. Yang beg purple tu.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekali lagi mewakili Sekretariat Minggu Al-Quds Sedunia di peringkat pusat, di peringkat induk, mengucapkan jutaan terima kasih kepada negeri Terengganu kerana sudi untuk menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan majlis pelancaran Minggu Al-Quds Sedunia. Mudah-mudahan insya-Allah pelaksanaan yang dilaksanakan bermula daripada pagi sehingga ke hari ini akan memberikan kesan yang terbaik untuk meningkatkan kesedaran dan juga sokongan kita kepada rakyat yang berada di Palestin, insya-Allah biiznillah. Jadi saya kira sekadar itu sahaja ucapan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk PJ kerana menerima pelawaan kami untuk menjadi tuan rumah, seluruh barisan kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, Dewan Pemuda PAS, Dewan Muslimat, Dewan Ulama dan seluruh yang terlibat yang memberikan sumbangan. Kalau petang tadi dapat motor Datuk PJ, saya minta pada dia orang, nak boleh tak dapat nombor cabutan bertuah, dia tak bagi. Dia minta saya bagi hadiah saja. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ianya akan memberikan kesedaran kepada kita insya-Allah biiznillah. Sebelum saya tutup, saya nak kita sama-sama melaungkan takbir. Kalau petang tadi semangat, saya nak dengar pada malam ini pula insya-Allah. Mudah-mudahan laungan takbir 3 kali ini akan sampai kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin untuk mereka kekal semangat, mereka kekal cekal dan juga sabar untuk berhadapan dengan ujian dan bertembung berlawan dengan Zionis laknatullahi alaih insya-Allah. Boleh? Takbir. Kuat lagi. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.